Hari ini kecoh Datuk Seri Rafizi Ramli umum letak jawatan gara-gara kalah dalam pimpinan parti tempoh hari. Tapi sebelum Rafizi undur diri, apa yang Rafizi dah buat sepanjang jadi Menteri Ekonomi? Yang pertama, RMK13, Blueprint Masa Depan Negara yang fokus pada reform pendidikan dan struktur kementerian. Dijangka akan dibentangkan pada sidang parlimen yang akan datang. Kedua, Zon Ekonomi Khas Johor Singapura. Zon ini buka ruang pelaburan gergasi. Dalam tempoh hanya 2 tahun, zon ini berjaya jadi hotspot syarikat antarabangsa dan juga pusat data. Ketiga, Inisiatif Pendapatan Raya IPR. IPR adalah inisiatif untuk tambah pendapatan golongan B40 dan juga miskin tegar. Keempat, PADU, Pengkalan Data Nasional Pertama Negara. PADU diwujudkan bagi memastikan dasar kerajaan lebih tepat dan berasaskan data yang sebenar. Dan yang kelima, Putera 35, pelan jangka masa panjang untuk majukan ekonomi Bumi Putera. Sasaran utamanya agar Malaysia jadi kuasa ekonomi serantau. Agak-agaknya lah kan, siapa yang layak gantikan tempat Rafizi Ramli? Apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah.